Kita ni asal orang Melaka. Jadi kalau kata bab-bab asam pedas ke, salai ke, semua ni dia boleh. Okey, dah betul Muhammad Fairuz. Orang panggil Pedi. Tak jauh dari Sungai Buloh. Alhamdulillah makan itu banyak sangat lauk ambil. Macam-macam ambil, salai ni semua ambil, yang goreng pun ambil, ulam ambil, semua berbagai makanan. Alhamdulillah lauk kampung. Memang semuanya nama pun kenalah. Dengan nama Salai Power tu memang ngam lah. Pedas dia ke, dia punya rasa, semua tu alhamdulillah okey. Kita ni asal orang Melaka. Jadi kalau kata bab-bab asam pedas ke, salai ke, semua ni dia boleh. Environment sini, kawasan parking pun luas, mudah lah orang kata kalau datang ramai. Hiasan dia memang kekampungan tu menarik lah. Itu kelainan yang kalau kita pergi tempat lain lah. Tu ingat macam kita makan kat rumah je. Kita ambil lauk tu bermangkuk-mangkuk kecil semua kan. Jadi bila dia hidang kat atas meja bersila tu macam kita makan ala-ala kampung lah. Memang power. InsyaAllah saya pun orang ajak ni. Maksudnya orang recommend atas recommend. Jadi pun insyaAllah saya boleh recommend, ajak orang lagi datang ke sini. Pada semua yang nak try salai, memang boleh try datang ke Salai Power ni di Jalan Kebun. Datang ramai-ramai kena rasa dia punya suasana pun kita rasa macam makan kat rumah, seronok.